banyak, mungkin yang banyak dapat sampai 20 kan. Okey, itu adalah rahsia secara logiknya kejayaan sekolah kami. Manakala rahsia logik dan rahsia magic, rahsia magic ni rahsia yang tak nampak. Rahsia yang saya rasa tak semua orang dapat. Okey, rahsia magic ni saya bahagikan juga kepada empat. Okey, yang pertama adalah rahsia kebersamaan. Magicnya kebersamaan. Bila wujudnya kebersamaan, jadi segala perancangan, segala aktiviti dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, yang mana pihak pentadbir sebenarnya selalu turun bersama-sama kami untuk membuat kelestarian. Jadi bila ada sokongan yang hebat dari pentadbir, sesuatu kejayaan itu mudah tercapai. Okey, itu yang pertama. Rahsia magic yang kedua adalah kekeluargaan. Sokongan dan dorongan daripada keluarga cikgu masing-masing. Okey, kadang-kadang waktu cuti cikgu-cikgu membawa keluarga masing-masing ke sekolah bersama-sama chat ayam, buat apa? Kebun. Guru bersama selalu membawa keluarga dia ke sekolah untuk berkebun. Jadi itu adalah rahsia magic. Bagaimana sokongan keluarga menjadikan kejayaan itu lebih mudah. Okey, yang ketiga rahsia magicnya adalah sifat memberi. Yang mana cikgu-cikgu kami alhamdulillah kebanyakannya tidak lokek. Tidak lokek dari segi tenaganya, tidak lokek dari segi masanya, dan juga tidak lokek dari segi keuangannya. Okey, dan akhir sekali akhir sekali adalah rahsia magicnya adalah kemahiran. Kemahiran yang berbagai daripada guru-guru sekolah kami, yang mana kita cukil bakat guru-guru tu dan kita letakkan kemahiran satu guru tu, seorang guru tu ke tempatnya yang betul. Yang mana contoh tadi tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat stesen sangkar burung. Okey, stesen sangkar burung tu dibina, dibuat dengan tulang 4 kerat cikgu kami sendiri. Kami tidak mampu ambil daripada orang luar lah maksudnya. Okey, jadi semua tu adalah hasil daripada kemahiran guru-guru kami. Ini adalah kami punya Facebook. Kalau nak tengok aktiviti kelestarian sekolah kami, boleh pergi ke Facebook kami dan juga TPPS. Itu sahaja. Maaf jika ada kekurangan, saya terpaksa bercakap dengan laju supaya tak ada masa orang. Okey, sekian, terima kasih. Dipersilakan Cikgu Nur Salma binti Yusof dari Sekolah Kebangsaan Kepala Rinting, Johor Bahru.